Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk semak status Duit Now ID bagi nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan melalui aplikasi GX Bank. Untuk pengetahuan anda semua, nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan ni adalah salah satu Duit Now ID yang unik. Bermakna satu nombor telefon hanya boleh kita daftarkan kepada satu akaun sahaja. Sama juga dengan nombor kad pengenalan. Satu nombor kad pengenalan, satu akaun sahaja. Okey, untuk GX Bank ni kita dah daftar menggunakan nombor telefon dan kita juga dah upload kad pengenalan kita. Jadi kalau anda buka aplikasi GX Bank ni, kita akan terus dapat maklumat tu lah. Kita tak boleh ubah. Memang GX Bank dia akan detect nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan kita. Okey, masukkan PIN GX Bank. Kemudian kita masuk ke menu Mi. Seterusnya, anda boleh tengok di atas tu ada View Account Details dan Manage Duit Now ID. Jadi kita masuk ke menu Manage Duit Now ID. Alright, kat sini kita akan dapat dua lah. Your Duit Now Profile, Mobile dan juga My Card. Memang dia akan automatic detect macam tu. Kita tak boleh ubah pun nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan ni. Sebab kedua-dua maklumat ni memang kita guna. Kita dah masukkan waktu kita buat pendaftaran aplikasi GX Bank. So, kedua maklumat ni memang tak boleh ubah. Kita hanya boleh set sama ada nak jadikan dia Duit Now ID untuk GX Bank ataupun kita nak kekalkan dia sebagai Duit Now ID bagi akaun lain. Alright, dalam video ni saya hanya nak tunjuk ke anda semua cara nak semak status Duit Now ID sahaja. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, untuk nombor telefon, mobile, nombor telefon saya sekarang ni aktif sebagai Duit Now ID bagi Touch and Go Digital. Touch and Go Digital ni sebenarnya e-wallet Touch and Go lah. Okay. Jadi saya punya nombor telefon sekarang ni aktif sebagai Duit Now ID bagi Touch and Go e-wallet. Kat bawah tu dia ada perkataan aktif warna hijau kan. Dan satu lagi My Card. Ni nombor kad pengenalan saya. Aktif sebagai Duit Now ID bagi Maybank. Ini adalah saving account Maybank saya. So daripada paparan ni kita boleh tahulah nombor telefon saya sekarang ni digunakan oleh Touch and Go e-wallet sebagai Duit Now ID. Manakala nombor kad pengenalan saya adalah Duit Now ID bagi saving account Maybank. Alright, itulah dia cara macam mana kita nak semak status Duit Now ID bagi nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan melalui aplikasi GX Bank. So, untuk anda yang belum lagi mendaftar aplikasi GX Bank ni, anda boleh daftar melalui link yang saya sertakan di dalam video description dan juga di dalam ruangan komen. So, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.